Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin. Hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa 13 Januari 2026. Sepatutnya hari ini 13 Januari, esok 14 Januari, 28, 29 Januari dan 9 Februari 2026 merupakan 5 tarikh yang telah pun ditetapkan awal lagi sebagai tarikh-tarikh untuk sambung bicara bagi kes yang melibatkan kes saman fitnah Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, seperti mana semua telah sedia maklum, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sekarang ini berada di IJN kerana sedang menjalani rawatan rawatan intensif di IJN kerana kecederaan yang dialami akibat terjatuh di kediaman beliau. Kami telah pada minggu lepas mendapat arahan daripada pejabat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir untuk memohon satu penangguhan kepada tarikh-tarikh bicara tersebut, dan hari ini pihak-pihak telah hadir di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi di Shah Alam untuk memaklumkan perkembangan terkini dan juga untuk memaklumkan bahawa pihak pelintir, iaitu kami bagi Tun Dr. Mahathir, memohon penangguhan kepada tarikh-tarikh sambung bicara 13 Januari, 14 Januari, 28, 29 Januari dan juga 9 Februari 2026. Mahkamah telah mendengar permohonan kami dan oleh kerana tiada bantahan daripada pihak peguam cara yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka mahkamah telah membenarkan penangguhan tersebut. Selain daripada itu, kami juga telah memaklumkan kepada Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi keadaan terkini Tun Dr. Mahathir di IJN dan juga pemakluman yang kami terima daripada pihak doktor pakar IJN tentang keperluan untuk Tun Dr. Mahathir tidak dilakukan pembedahan, no surgery, tapi sebaliknya untuk fokus kepada pemulihan secara fizioterapi. Oleh kerana umur Tun Dr. Mahathir dan keadaan Tun Dr. Mahathir pada umur sedemikian, kami telah dimaklumkan oleh pihak doktor-doktor pakar di IJN bahawa ada keperluan untuk Tun Dr. Mahathir berada di IJN untuk satu jangka masa yang agak lama. Kami juga telah menerima makluman bahawa apa-apa sahaja yang kita perlu tahu dari segi kepulihan atau masa yang diperlukan untuk memulihkan Tun Dr. Mahathir itu akan memakan masa yang lama, sedikit daripada biasa. So, oleh kerana faktor-faktor sedemikian, kami telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa kita tidak lagi berada dalam satu kedudukan untuk memaklumkan kepada mahkamah bila sebenarnya Tun Dr. Mahathir boleh, pertama, keluar daripada IJN dan kedua, berada dalam keadaan sihat walafiat untuk meneruskan dengan kes ini. Mengambil kira situasi tersebut, kita telah pun berbincang dengan mahkamah dan telah maklum pada mahkamah dan juga bersama dengan peguam yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita akan mengambil satu tarikh pengurusan kes terlebih dahulu yang ditetapkan pada 17 Mac 2026. Ini belum lagi tarikh bicara, ini baru tarikh pengurusan kes. So, kita akan kembali ke mahkamah pada 17 Mac 2026. Kemudian kita akan update perkembangan terkini Tun Dr. Mahathir pada tarikh tersebut, dan baru pada tarikh tersebut kita akan boleh memaklumkan kepada mahkamah bilakah tarikh-tarikh lain sekiranya Tun Dr. Mahathir telah pun sihat kembali walafiat. So, kita doakan yang terbaik untuk Dr. Mahathir. Kita juga mengucapkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Arif Hakim dan juga mahkamah kerana Yang Arif Hakim dan mahkamah telah memohon daripada saya untuk memanjangkan kata-kata dan ucapan-ucapan yang baik supaya Tun Dr. Mahathir cepat sembuh, speedy recovery kepada Tun Dr. Mahathir. Terima kasih kepada mahkamah. Saya akan panjangkan doa dan kata-kata baik tersebut kepada Tun Dr. Mahathir daripada mahkamah dan Yang Arif Hakim tadi. So, untuk semua pemakluman, tarikh pengurusan kes 17 Mac 2026, belum lagi ada tarikh-tarikh perbicaraan terkini kerana kita pun tidak tahu apa situasinya selepas 6 minggu seperti mana dimaklumkan doktor-doktor pakar di IJN tersebut. So, terima kasih kepada semua orang, pihak pengamal media, pihak mahkamah, pihak peguam bagi Tun Dr. Mahathir, bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berharap bahawa Tun kembali sihat. Terima kasih
kepada semua rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan, segenap lapisan masyarakat, tak kira bangsa, tak kira agama, yang sentiasa menghantar mesej kepada saya, kepada peguam-peguam saya yang lain, kepada firma saya dan juga kepada pejabat Tun Dr. Mahathir, memohon agar Tun Dr. Mahathir pulih sedia kala dengan cepat, speedy recovery, dan mereka mendoakan dan memberi ucapan dan kata-kata yang baik. So, terima kasih kepada semua yang menonton. Ini untuk pihak media dan rakan-rakan semua yang menonton. Kita akan kembali ke mahkamah 17 hari bulan Mac 2026 untuk pengurusan kes. Pada waktu dan ketika itu, hopefully, harapnya kita boleh mendapat pengesahan tentang apa status Tun Dr. Mahathir dengan lebih lengkap, lebih mendalam, lebih teliti supaya kita boleh maklum pada mahkamah apa tindakan kami seterusnya. So, kita jumpa di mahkamah 17 Mac 2026 pengurusan kes. Terima kasih semua.